Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa khabar kau Ali? Duduk. Lama dah tak balik. Lama dah aku tak balik. Mak rindu jugalah kau, tapi mak fikir kau busy urus family kau, keluarga kau. Mak nak cakap something ni. Mak lama tak balik. Ada masalah sikit. Ni raya haji baru kau balik. Nanti tahun depan mak meninggal kot baru kau balik kan? Janganlah macam tu, Mak. Apalah, tak apa. Mak. Ada sebab kenapa dia tak balik, Mak. Kenapa sebab tu? Isteri saya tu makin teruk lama-lama. Adila lagi. Penat dah mak dengar nama Adila je kau sebut. Tak tahulah kita berdosa ke cakap macam ni. Mama pun tak tahu. Saya nak minta nasihat, Mak. Tak berdosa rasanya. Okay, mak nasihat lah mak rasa makin lama aku tengok Adila tu makin teruk. Makin menjadi-jadi. Mak rasa engkau kena tegur Adila tu. Kau kena tegur dia pakai tudung, tutup aurat, elok sikit, tak payahlah keluar malam-malam. Dia tu kan isteri orang. Lepas tu ni semua salah engkau lah, salah engkau. Engkau tak pilih jodoh yang baik. Bukan nak kata dia buruk perangai, tak. Tapi kan dalam Islam ni dah menekankan, emphasize kita ni kalau nak cari jodoh, cari yang elok, cari yang mulia akhlaknya. Bukanlah nak perfect, tapi dah kena ajar. Engkau tak ingat ke zaman agama Islam sekolah menengah, tak ingat? Ingat, Mak. Apa solusi kau? Saya waktu tu dah nasihat dah. Dia cakap, jangan keluar sebab izinkan dari suami. Saya dah tak izinkan dia keluar, tapi dia keluar juga. Habis tu takkan kau nak bercerai? Itulah tak nak, Mak. Tahu pun Islam pun tak suka dekat cerai ni. Lepas tu kau nak buat apa ni? Mak tak bercampur, mak orang luar. Mak kau je, bukan mak dia. Saya akan cuba nasihat dia dengan lebih nasihat lagi. Kau dah sihat baik kali kan? Mungkin kau boleh jumpa kaunselor ke, jumpa ustaz ke. Mak rekomenkan ustaz yang bagus-bagus kat saya. InsyaAllah. Mak pun tak tahulah ada ke tidak lah. Mak pun dah lama dah arwah bapak kau meninggal. Mak pun tak tahu. Jadi mak rasa kau kena jumpa kaunselor kahwin-kahwin. Mak rasa kau kena jumpa, lepas tu share cerita kau. Mak rasa diorang tahu. Mungkin kalau macam kita kat Islam, mungkin jumpa ustaz lagi better. Mak rasa tu je kot. Mak rasa mak dah lewat dah ni. Ada mengaji ramai-ramai ni. Bye-bye. Saya hantar, Mak. Okey, sila. Saya Fatihah. Tak tahu. Saya Alia Hayati. Nah, itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.